Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Haras Muhammad. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bertambulu Melaka. Saya dari kelas 3 kreatif. Hari ini saya ingin menerangkan tata bahasa iaitu kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat. Kata hubung digunakan bagi menggabungkan ayat-ayat kecil membentuk ayat yang lebih besar seperti dan, atau, untuk, kerana, sambil. Pertama, perkataan dan digunakan untuk menggabungkan unsur yang sama. Contoh, Adam dan Adib bermain bola sepak di sekolah. Kedua, perkataan atau menunjukkan pilihan. Contohnya, Abah suka nasi goreng atau mi goreng. Ketiga, perkataan untuk ditentukan, disediakan khas bagi sesuatu. Contohnya, ibu menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Keempat, perkataan kerana digunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan. Contoh, Iman tidak ke sekolah kerana demam. Kelima, perkataan sambil sedang melakukan sesuatu yang lain juga. Contoh ayat sambil ialah kakak memasak sambil menyanyi. Sampai di sini sahaja penerangan saya tentang kata hubung. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.